Itu nama bukit tu Bukit Malaikat. Sebab apa? Ketika Nabi berdoa minta Allah, Nabi buat ayat yang last tu, Nabi kata, Tuhan, kalau kamu tak tolong kami, tak akan ada orang sembah kamu atas muka bumi selepas ni. So bila Nabi kata lagu tu, duk berdoa tu, 1000 malaikat turun atas bukit sana. 1000 malaikat turun atas bukit sana. Dengan Jibrilnya, dengan serban kuning dia, baju besi dia, semua penuh. 1000 orang duk ada atas tu. Berturun 1000 tu sampai ke bawah sini, masuk dalam perang. Masa sana tu dia bunyi dia punya kaki tukutuk tu main tu. Masa itulah Nabi aminkan doa Nabi buka pedang Nabi, Nabi turun masuk dalam. Ini orang Badar ni termasuk sorak tadi. Bayangkan level daripada Saidina Abu Bakar, Umar, Saidina Hamzah, Saidina Ali. Mereka berlawan, malaikat sekali duk ada tepi mereka duk lawan dengan semua. Tu yang sahabat kata, kami baru nak cantas seorang, tiba-tiba kepala dah jatuh. Tak nak tanya, tapi dia nampak fizikal ke yang malaikat sahabat ni? Nampak lah. Sebab tu dia boleh bagi tahu serban color kuning, baju perang, baju besi, rambut dia cantik, rapi, elok. Disebut, dia cerita dalam sirah. Ayat Quran kan, Musawwimin, Allah pakai perkataan cantik kemah. Perang, habislah, matilah yang mati. So saya ambil satu cerita sikit je sebagai penutup lah, beritahu kata apa. Ketika Abu Jahal jatuh, dia dah bawah dah, Abdullah bin Mas'ud mai dekat dia, pancung kepala dia. Sebelum nak pancung, tanya dulu, any last word? Tanya. Apa dia kata? Abu Jahal yang jahat ni dah dapat ni. Dia kata, habaq kat Muhammad, sampai sekarang aku duk benci dia. Allah, jahat semua manusia. Abdullah bin Mas'ud nampak, pancung, angkat kepala tengah-tengah tu, tunjuk. Bersorak lah. Habis tawan yang lain semua lari. Abu Jahal dah jatuh. Bilal tikam Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tu tuan dia, yang letak batu besar atas badan dia tu. Umayyah bin Khalaf lah. Tapi Bilal yang bunuh dia dalam perang sini. Semua tu Nabi angkut, Nabi pergi menang tu. Sebab tu lah ada polis atas tu. Sebab apa? Orang semua pakat turun. Tu duk pergi tangan tu nampak ada timbunan batu-batu tu kat tangan saya ni. Tu terus di sana tu. Itulah perigi yang ada di tok Abu Jahal apa semua dalam tu. Nabi ambil, Nabi tak tanam ni bah. Nabi ambil Abu Jahal apa semua yang 70 orang tu, Nabi tahu semua masuk dalam tu. Tu yang orang-orang yang menambai ni, depa geram, depa pergi turun, depa pergi lempar batu lagi. Orang punya marah. Sampai sekarang. Apa pengajaran? Pengajaran yang nombor 1, ingat, semua jemaah Mahabatin tengok saya betul-betul. Very clear, simple saja. Dalam dunia ni dia ada skrip dia. Daripada dulu sampai sekarang tak akan ada yang menang melainkan agama Islam saja. Itu nombor 1. Nombor 2, sebab tu jangan risau sangat orang kata tengok ni, Yahudi dah merancang. Hampa rancanglah macam mana pun, hujung bumi ni aku tahu Islam yang akan menang. Aku tahu dah cerita tu. Hampa tu saya sembang banyak sangat. Jadi sebab apa? Bila sembang tu kita jadi takut, kita rasa macam kita ni bodoh, tak ada apa. Wahal kita ada Tuhan. Yang kedua, apa dia? Tengok saya elok. Dalam dunia ini, sejak dari 1000 tahun yang lalu, yang menang dan tegak hanyalah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Jangan bagi keluarga kita berpegang dengan selain daripada tu. Ini adalah skrip dunia ni. Bukti dia, yang membuka kota Konstantinopel adalah Sultan Sultan Muhammad Al-Fatih. Mereka adalah Jarul Maturidiyah. Yang membuka Palestin, tak ada lain, tak ada orang lain, hatta Saudi ke siapa ke apa, tak ada dalam ni melainkan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu adalah Jarul Asy'ariyah. Kesemua mereka ni berpegang dengan akhlak siapa? Imam Al-Ghazali. Sebab tu saya pesan, jaga keluarga kita, jangan bagi pegang dengan pegangan yang lain, dia akan membinasakan. Hatta untuk zaman sekarang, cuba pun jangan. Dalami yang kita punya. Dalami fiqh mazhab Imam Syafi'i. Semayang bagi betul-betul ikut mazhab Imam Syafi'i. Pegang betul-betul dengan wuduk Imam Syafi'i. Bukan saya tak bagi sebab kita lemah. Okay? Dan yang penutup, tolong ceritakan
Nabi dalam keluarga kita. Kalau orang mai umrah, orang mai badar sendiri tak mau cerita Rasulullah dalam keluarga, jangan haraplah orang yang tak mai umrah nak cerita. Okey? Semoga Allah Ta'ala